Dia bukan anak datuk, tak ada investor, tapi sekarang kilang dia ada 2. Ramai orang kenal Khairul Amin sebagai founder Sambalnya yang sekarang buat 7 juta sales setahun. Tapi ramai yang tak tahu cerita belakang tabir. Macam mana dia mula, dari bawah, dari zero, dan bukan sekali gagal, tapi berkali-kali. So mula-mula dia ni kerja dalam bidang online guys. So lepas tu kerja dalam logistik. Tapi waktu umur dia 25, dia mula try berniaga. Dia jual makanan sihat tapi gagal. Dia jual baju, jual template, semua pun tak jadi. Tapi dia tak stop. Dia test banyak benda sebab dia faham satu benda. Kalau nak jumpa apa yang jadi, engkau kena sanggup gagal dulu. Tahun 2020 masa umur dia 28 tahun, dia buat keputusan besar. Dia quit kerja dan full time buat konten. Dia buka channel YouTube, nama dia waktu tu adalah Rasa Pop. Dan dalam masa setahun, boom, 500,000 subscribers. Kau tahu tak kenapa naik cepat? Pada pandangan aku lah. Sebab dia punya konten jujur, steady dan konsisten. So hari-hari dia share video masakan dia. Untuk aku taklah fancy pun. Just sekadar kamera, dapur rumah, suara, hey what's up guys? Hey what's up guys? Hey what's up guys? Hey what's up guys? Tapi benda tu connect dengan orang tau. Dia tak terus jual produk. Dia build audience dulu, dia bina kepercayaan. So bila followers dah trust, baru dia launch Sambalnya ni. So tahun 2021 dia release dan dalam masa 4 bulan je dia buat RM1 juta sales. 1 tahun pertama dia buat 86 juta sales. Satu SKU je weh. Tapi sebab konten dia padu, brand dia kemas dan dia guna strategi direct to customer, semua orang beli direct dari dia. Tak ada agent, tak ada stokis. So dia tak stop kat situ. Okay? Duit untung tu dia tak gunalah untuk flex beli jam Rolex ke Lamborghini ke kan. Dia buka kilang sendiri, dia manage operasi sendiri bukan sebab nak nampak hebat tapi sebab nak jaga kualiti dia tu. So pada tahun 2023 dia launch produk kedua, namanya Dendeng Nyet. Dan korang tahu tak, dalam masa 3 minit 39 saat RM1 juta sales sold out dekat TikTok Shop. Terus pecah Malaysia Book of Records. So hari ni Khairul Amin ada 2 kilang. Ada tim sendiri, ada konten hari-hari dan lebih 5.2 juta followers kat TikTok. Dia bukan founder biasa-biasa guys. Dia adalah brand yang hidup. Yang best, dia tak pernah lupa asal dia. Dia masih buat video dan masih engage dengan dia punya followers. Masih cerita struggle dia. Dia faham orang beli bukan sebab sambal dia sedap, sebab dia orang percaya dekat dia. So kalau korang tengah fikir nak mula bisnes tapi risau sebab modal sikit, tak ada team, tak ada plan, bro, Khairul Amin pun mula dari bawah. Tapi dia buat betul-betul. Dia belajar dari kegagalan. Dia tak give up guys. Dan sekarang dia buktikan yang hidup-hidup, yang kalau kau konsisten, ada strategi dan takut nak mula dari kosong, kau pun boleh